Fikri, 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 Fikri. Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi ada satu kisah seram di mana cerita daripada kawan Abi sendiri yang bernama Fikri guys. Fikri, aku harap kau mendengarlah cerita kau ni. Aku dah buat kan, aku dah post. So biarlah penonton yang menentukan betul atau tak. Abi nak tanya lah kan, kalau korang tengah malam duduk sorang-sorang tengah malam lah tiba-tiba terdengar orang panggil nama korang kat luar rumah, korang rasa korang jawab ke tak suara tu? Panggil nama korang, Ramlah. Ramlah. Agak-agak korang jawab tak tengah malam pukul 2 pagi? Oh sure kau tak jawab kan? Okay, kita teruskan cerita Abi pada kali ini. Tiap malam dipanggil nama. Macam ni ayat Abi akhirnya Fikri setiap malam orang panggil nama dia, Fikri tengah malam. Dia duduk rumah sewa, dia tinggal seorang rumah sewa. Rumah sewa tu biasa-biasa je, taklah seram sangat pun. Tapi malam tu suasana dari kawasan rumah tu agak seram sikit. Sebab depan rumah Fikri tu ada pokok besar guys. So jiran dia agak jauh sikit lah. Ada jiran tapi agak jauh lah sikit daripada rumah dia kan. Cuma berbekalkan dengan pokok besar tu lah membuatkan dia jadi, rumah tu jadi seram sikit gitu kan. Nak jadikan cerita, pada satu malam lebih kurang pukul 2 pagi, Fikri akan dengar seorang panggil nama dia guys. Seseorang panggil nama dia, Fikri. Kan, mungkin tak sedap lah Habib punya panggilan tu kan, Fikri. Malam pertama dia ingat tak ada apa-apa lah kot, mungkin jiran dia ke panggil anak dia balik ke kan, whatsoever, kita tak tahulah kan, atau mungkin perasaan dia saja kan. Tapi malam kedua tu suara tu datang lagi guys. Malam pertama dia dah rasa macam mungkin lah jiran dia ke kan, tapi malam kedua tu dia ada dengar orang panggil nama dia lagi, Fikri. So dia buat macam biasa, tak ada apa-apa berlaku, perasaan dia mungkin. Dan malam ketiga suara tu datang dari tempat yang tak sepatutnya didengar. Malam pertama tu Fikri baru balik kerja lah. Dia makan sikit, mandi dan terus masuk bilik. Lebih kurang pukul 2 pagi dia terjaga. Rasa nak minum air kan, ada dahaga letih kerja katanya kan. So dia bangun dari katil. Dalam beberapa langkah keluar dari bilik dia dengar suara panggil nama dia, Fikri. So Fikri ni dia tersentak lah. Dia cakap, apa panggil nama aku? Dia dengar jelas kan. Sebab tu dia berhenti. Jadinya dia pandang kat ruang tamu, kosong. Macam biasa, tak ada apa-apa yang pelik berlaku kan. Tengok TV, tutup. Dia ingatkan TV dah berbunyi kan, cerita drama ke panggil Fikri. Dia ingat orang panggil nama dia. Kan dah mungkin. So dia pergilah ke dapur buat macam biasa, ambil air, minum air semua. Dan dia masuk balik bilik. Dia dengar lagi. Dia dengar lagi guys, orang panggil nama dia Fikri. Kali ni suara tu datang daripada luar rumah. Maknanya di luar kawasan rumah dia tu. Maksudnya di luar rumah lah kan. So Fikri pun pergi dekat pintu. Dia hintai dekat lubang pintu tu kan. Dia tengok tak ada siapa, kosong juga. Fikri pun tutup lah pintu kan. Dia cakap seorang diri, entah orang mabuk. Orang mabuk sebut nama dia. Kau dah kenapa Fikri kan? Lepas tu dia tidur lah. Tidur macam biasa. Malam kedua pula lebih kurang pukul 2.17 pagi. Ini apa cerita selepas yang malam-malam tu dia tak ada apa-apa, dia macam fikir jiran dia bla 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 bla. So malam kejadian yang malam kedua tu dalam lebih kurang pukul 2.17 pagi, Fikri terjaga. Dia tak tahu kenapa mata dia baru rasa macam susah nak tidur. Maknanya dia macam dia tidur-tidur ayam lah. Dia terjaga. Bila dia terjaga tu, dia terdengar lagi guys suara tu panggil Fikri. Berapa kali dah panggil Fikri, dia tak layan lagi, dia tak tahulah kan. Memang berdoa lah kan kalau dia buat tak tahu lagi kan. So Fikri terus duduk atas katil. Dia macam mendengar balik. Dia dengar suara tu di mana-mana. Dia tengok kat pintu bilik. Pintu tu terbuka sedikit. Pintu bilik dia terbuka agak sedikit. Kan.
Padahal sebelum dia tidur, dia dah tutup lah. Saya ingat dia lah kan. Dia diam, tak berani nak bangun. Masa tu di atas katil lah. Lepas beberapa saat, tiba-tiba bilik dia kena ketuk guys. Korang rasa kan. So Fikri pun buat tak tahu juga, tapi dia pandang ke tingkap. Ada bunyi ketukan dekat kaca tingkap dia guys. Pula dekat pintu, tiba-tiba berpindah ke tingkap kaca pula. Dia pun terus selimut lah. Kepala dia berfikir, dia rasa dia memang jelas dia dengar benda tu panggil nama dia. Dia pelik lah, takkan lah kan benda tu kau tahu apa, hantu lah kan. So dia tunggu lagi, dalam selimut tu dia tunggu lagi. Dengar lagi ketukan pintu guys. So Fikri tu macam diam lah, tak bergerak lah kan. Macam buat macam mati lah kan. Lepas beberapa minit, bunyi tu hilang. Pagi esoknya dia pergilah tengok tingkap tu, tengok apa yang ada ke, kesan ke apa ke. Tak ada guys, memang tak ada apa kesan. Tak ada pecah ke, tapak kaki ke, tak ada. Dia pun cakap, mungkin perasaan aku lah kot semalam kan. Masih dia anggap lagi perasaan dia guys kan. Malam seterusnya, malam ke berapa malam ketiga kan. Fikiran dia dah mula macam bercelaru tau. Dia kata, siang kau rasa perasaan lah kan, malam kau mesti berfikir juga kan. Dia dah mula takut. So dia telefon kawan dia. Dia ceritalah berlaku apalah kan, nak bagi tak nak takut kan. Telefon kawan dia, siapa beritahu. So kawan dia gelak, kau ni tengok cerita hantu ni, member dia cakap kan. Tengok kuat sangat cerita hantu itu, perasaan kau macam tu kan. Tapi kalau habis dah lari dah. Tanpa dia berfikir panjang, mungkin atas nasihat kawan dia semua, mungkin perasaan dia, so dia sambung tidur macam biasa. Tapi di atas kerisauan dia juga, dia tidur dengan buka lampu. Dia tak tutup lampu bilik dia guys. Takut juga sebenarnya Fikri ni kan, tapi buat acah-acah, tak takut lah. Nak jadikan cerita, pukul 2 pagi dia terjaga tiba-tiba guys. Dia terjaga. Kau kenapa Fikri terjaga pukul 2 pagi kan? Kau jagalah esok subuh ke kan. So dah macam biasa, dia terdengar lagi suara panggil dia. Time dia terjaga tu lah dia dengar panggil nama dia kan. Masih tengah tidur tak dengar pula. Lepas tu dia tak jawab. Dia diam lagi. Tapi kali ni dia perhatikan dan dia dengar betul-betul kat mana suara tu guys. Dia perhati, dia dengar betul-betul. Dia diam lah, buat tak dengar. Tapi agak macam hantu tu dah macam bengang kan. Dia gunakan suara yang agak keras sikit. Fikri dia panggil, supaya, woi aku panggil nama kau lah. Like that lah kan. Tiba-tiba suara tu jadi macam suara perempuan guys. So Fikri bangun, Fikri buka pintu. Tiba-tiba Fikri terdengar, buka pintu. Suara tu cakap, buka pintu. So dia terdengar suara tu daripada ruang tamu dia, buka kat luar. Maknanya dia suruh buka pintu bilik dia guys. Dia dengar sangat jelas perkataan buka pintu. Memang dia yakin dan pasti suara tu datang daripada ruang tamu rumah dia guys. So Fikri ambil telefon. Dia telefon lah, nak telefon kawan dia lah. Konon-konon dia takut lah ni kan. Sebelum dia nak dial, bukan nak dial lah, dia nak cari nombor telefon kawan dia tu, tiba-tiba suara tu berhenti. Dalam 10 saat suara tu senyap, tak ada apa-apa dengar. Tiba-tiba masa tu lah, tengah nak call member dia tu kan, ada suara berbisik di telinga dia guys. Suara tu cakap apa kat telinga dia? Kenapa kau tak jawab? Kau rasa? Ni sendiri kawan Abi cerita kat Abi lah. Kalau dia tipu, tipulah. So dia dah macam kat telinga sebelah dia. Dia lompat terus atas katil dia. Dia lari lah kan, masuk bilik dia balik. Tapi bila dia sampai kat ruang tamu, tak ada siapa, macam biasa kan. Tingkap tu tutup semua, macam tak ada, everything is going fine. Wah, gitulah kan. Di dalam ketakutan dan keberanian sikit, malam tu dia tak tidur. Dia nak fight akhirnya. Dia dah tahu siapakah yang panggil nama dia tu. Dia tunggu, memang tak ada, memang clear. Esok kan paginya dia pergi jumpa tuan rumah punya sewa lah. So dia tanyalah, sebelum dia sewa rumah tu, ada ke orang pernah sewa dekat rumah dia tu. So tuan rumah tu terkejut lah, tinggal seorang ke dalam rumah tu? Dia tanya Fikri. Dia cakap, yelah saya tinggal seorang lah kan, takkan nak bawa satu kampung pula. Fikri boleh buat berlawak macam tu pula kan. Tapi macam tuan rumah tu macam pelik. Gila berani dia ni tidur seorang kan, duduk seorang dalam rumah tu kan. Kau dah kenapa?
Rupa-rupanya memang ada kejadian sebelum Fikri duduk rumah. Dulu ada seorang perempuan tinggal kat situ. Fikri dah mula rasa macam tak sedar hati lah kawan Nabi tu kan. Perempuan tu tinggal seorang. Menurut cerita tuan rumah tu lagi, perempuan tu meninggal dalam rumah sewa tu guys. Kenapa lah aku tak bagi tahu kan ada orang mati dekat rumah tu kan. Kalau bagi tahu Fikri mungkinlah kawan Nabi tak sewa dah kan. So Fikri tanyalah macam mana dia meninggal. Berani pula kau tanya kan. Dia cakap, tapi dia dengar orang cakap sebelum dia meninggal dia selalu duduk kat luar rumah tengah-tengah malam, macam menunggu seseorang balik rumah dia kan. Lepas tu Fikri tanya, tunggu siapa? So tuan rumah tu cakap, anak dia. So guys, mana anak dia pergi sebenarnya? Tapi anak dia tak datang. Maknanya anak dia tak balik-balik. Mungkin ada kisah di sebalik kejadian anak dia tak balik. Kenapa? Mungkin mati lemas ke whatever, kita tak tahu kan. Tapi apa yang Fikri cerita kat Abi, begitulah yang Abi olahkan kepada korang balik. Wah, olah kan. Tapi masa dia dah tuan rumah cerita kat dia tu, dia balik rumah, dia dah nekat lah, dia nak pindah rumah lah, time tu jugalah kan. Tapi dia macam berfikir pula, kalau aku pindah hari ni, rumah tak ada lagi, takkan aku nak tidur kat bus stop makan kat surau kan. So tak apa, dia stay lagi satu malam. So malam tu dia letak telefon dia bawah bantal. Dia tidur, bertah-tahkan lampu, cerah lah maknanya kan. Dia tutup lampu lah kan. Habis kalau Abi lagi takut kalau buka. Biar tutup lampu tu gelap gulita kan. Dah takut sangat. Dan dia tak tutup pintu bilik dia. So dia fikirlah, kalau benda tu muncul, dia akan terus keluar rumah. Dia nak belah malam tu juga kan. Masa tu jam menunjukkan pukul 1 pagi guys. Tak ada apa-apa berlaku. Pukul 2 senyap, pukul 2.10 senyap, masih sunyi. So Fikri rasa lega lah. Mungkin dah perasaan lagi. Apa kebangan kau fikir lagi? Kau fikir lagi kan? Nak lega. Dah banyak kali dah kau dengar orang panggil nama kau kan. Tiba-tiba usik ketuk pintu, tiba-tiba kau cakap tak ada apa-apa. Abi marah juga macam tu kat dia kan. Sorry lah, Abi terkasar bahasa sikit. Jadi pukul 2.17 pagi ke 2.30, 2.17 pagi pun, tiba-tiba handphone dia ada masuk satu macam voice record. Macam voice message lah kan. Macam voice message kita record suara tu kan. Macam tu lah. So dia buka, tiba-tiba dia dengar ada seorang menangis dalam voice record tu. Tapi perlahan sangat dia dengar. Tapi agak dengar dengan tak dia cakap kan. Bila dengar, dia tutup handphone kan. Tapi yang peliknya, suara tu masih ada kedengaran dalam phone dia guys. Dia campak lah kan. Dia terdengar suara dalam phone voice tu cakap apa? Tolong jangan tinggalkan rumah ini. So Fikri pun, dia dah dengar suara macam tu, dia bangun dah, nak belah lah kan, nak keluar dari rumah tu kan. Dia buka pintu, dia cuba buka pintu, tapi pintu tombol pintu tu tak boleh nak buka. Tiba-tiba tak boleh buka guys. So dia dah panik. Tiba telefon dia masih berbunyi lagi guys. Telefon dia berbunyi lagi. Kali ni masuk nombor mak dia. Maknanya tadi voice kan. Ni ada panggilan telefon memang masuk nombor mak dia. Yang paling seram sekali guys, untuk pengetahuan korang, mak kawan Nabi ni dah lama meninggal guys. Dah lama meninggal. Jadi siapakah yang call tu? Kan? Tapi dia angkat. Dia terkaku lah mula-mula kan. Dia angkat. Dia dengar suara mak dia. Kenapa tak angkat telefon ni? Lepas tu dia letak cepat-cepat dia letak. Tapi yang peliknya, dia dah tekan yang merah tu kan. Maknanya dah tutup lah. Tetap lagi dengar suara. Kenapa lambat angkat? Mak ni telefon kau ni. Macam tu kan. Yang lagi seram guys, bila dia dengar suara mak dia tengah dalam phone tu kan, tiba-tiba suara tu macam sebelah dia. Faham tak? Maknanya suara tu ada di sebelah dia. So bila dia toleh dekat ruang tamu, dia nampak ada satu lembaga putih tengah bercakap dengan dia. Muka tak nampak lah, tapi suara tu jelas daripada perempuan tu cakap, kenapa kau tak angkat telefon? Dengan masa yang sama, perempuan tu tunjuk ke arah bilik tidur dia tu. So Fikri tengok, aku dah meremang ni. Tiba-tiba lah dia tunjuk dalam bilik tu ada seorang budak
perempuan tengah menangis dan didengar jelas perempuan tu cakap, "Ayah, kenapa ayah tinggalkan saya? Kenapa ayah tinggalkan saya?" Kan? Tapi cakap, Fikri tu pun terduduk lah. Tiba-tiba perasaan hati dia sebab. Dia macam sedih. Dia macam kaku, dia sedih. Rupa-rupanya guys, kawan Nabi ni, dia dah ada anak. Tapi anak dia meninggal. Nak jadikan ceritanya dalam rumah tu, kebetulan cerita dia tu, dia tengok budak tu, dia rasa sebab lah, dia ingat tu anak dia. Jadi dia kaku, dia tak cakap apa, dia cuma menangis je. Perempuan tu lagi tanya, kenapa ayah tinggalkan saya? Kenapa ayah tinggalkan saya? Dan saya tak bersalah, rasa yang tu kan. Lepas tu dia kaku, tiba-tiba dia terasa benda tu pegang belakang dia guys. Yang duduk kat orang tamu tu, mak dia lah kononnya. Pegang belakang dia tu. Lepas tu macam cengkam badan dia. Masa dia cakap, masa dia dah cengkam tangan, cengkam belakang Fikri tu, dia dah sakit. Dia pun tiba-tiba dia cakap, Allahu Akbar. Dia macam tersedar kan. Tiba-tiba dia sedar, kosong, tak ada apa berlaku. So benda budak tu pun dah hilang. Jadinya dia keluar dari rumah. Dia bawa beg dia, dah standby lah, memang dia nak belah lah malam tu kalau bunyi lagi kan. Dia keluar rumah, tiba-tiba depan pokok besar rumah dia tu, dia nampak pocong guys. Dia bawa angkatan tentera dia dengan Pontianak, dengan budak misteri tu, pocong. Dia nampak pocong, dia pengsan. So keesokan paginya, orang kampung jumpa dia dekat dalam longkang. Dekat longkang jumpa kampung dia. Orang kampung dia jumpa dalam longkang. So dia tanyalah kenapa boleh tidur kat luar. Dia cakap, saya nak keluar dari rumah ni, bukan saya nak keluar, dia kata kan. Tapi kenapa tidur dalam longkang, cakap kan. Sebenarnya semalam dia jumpa ni semua, dia cerita-cerita. So dia pindah. Dia pindah ke rumah. Tapi yang seramnya sampai sekarang ni, habis sebenarnya nak tunjuk, tapi habis tak sampai lagi mesej tu. Mesej dengan suara voice phone tu masih sampai pukul 2 suku 2.15 dia akan dapat. Kenapa tinggalkan saya suara budak, nombor yang tak dikenali. Dan yang paling pelik, nombor telefon mak dia tu masih berhubung guna phone dia. Even guys, Fikri dah tukar nombor telefon dekat 15 kali, tapi mak dia call lagi dia, walhal mak dia dah meninggal. So budak tu pun masih voice chat dengan perempuan yang ibu yang meninggal tu, pun masih tanya, kenapa kau keluar dari rumah tu. Jadinya itulah cerita dia, sebersikit dan cerita kat Abi kan. Kalau dia tipu-tipulah Abi kan. So Abi rasa setakat tu saja guys. Kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa on notification loceng tu supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Okay, kita jumpa next video akan datang. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Yeah.